Mat. Weh, sini. Kasim. Ya Allah, ya Rabbi, Ya ya Karim Allah. kau ni. Kau duduk sini ke? Aku duduk sini. Rumah kau mana satu? Oh, tu. Rumah aku atas bukit tu, yang 4 tingkat tu, nampak tak? Oh. Nampak? Wih, besar gila rumah kau kan? Ah. Rumah aku tu je, yang Mana? 2 tingkat. 2 tingkat? Rugilah kerajaan dah bagi duit 20 juta kat kau. Sabarlah, Mat. Aku tak habis cakap lagi, Mat. 2 tingkat ke atas, 3 tingkat ke bawah. Basement. Sebenarnya 5 tingkat. Okey, faham. Kereta kau kereta. Mana kancil kau dulu? Kereta kancil. Kau jangan buat malu aku. Kancil tu jangan kuat-kuat. Kancil tu aku dah buang lah, Mat. Dah buang dah. Nampak tak ni? McLaren warna hitam ni. Weh, ini 2 juta ni, Man. Aku beli ni je, Lambo Revelto ni je. 2.8 juta je. Tapi kan kawan-kawan kita semua dah kaya dah sekarang dah. Ya. Si Syafiq tu, anak dia 13. Dia dengan bini dia campur anak dia 13, semua 15. Kali dengan 20 juta berapa? 300 juta dia dapat. Weh, rugi aku tak buat anak banyak-banyak, Mat. Alhamdulillah, bersyukur lah. Kau kena banyakkan bersyukur sekarang ni, walaupun tak ramai. Kan aku ni bujang lagi lah, dapat 20 juta je. Tapi aku bersyukur. Nasib baik MB Johor tu dengar cakap YB Zaliha ni tu. Dia batalkan terus PRM Johor kan. Lepas tu dia agihkan 20 juta seorang dekat kita semua. Masuk ke dalam bank account kan. Aku menangis tau tengok bagi kau anakku hari tu. Kan 20 juta ringgit 75 sen. 75 sen tu bagi aku yang lama lah. Kan. Tapi betul lah kata YB Zaliha. Kan kalau buat PRN bazir. Bila agih dekat 4.2 juta rakyat Johor ni. Semua rasa jadi jutawan. Baik betul lah dia orang ni kan. Itulah, harap negeri lain pun batalkan jugalah PRN. Betul tak? Biar satu Malaysia ni senang kan. Lepas ni kalau dekat PRU 16 harap YB Zaliha cakap buat PRU ni membazir kan. Elok bagi kat rakyat je. Mana tahu batal betul juga kan. Dia orang ni terlampau bijak untuk kita humban ke dalam tong lorong. Itulah. Kita tak simpan dia orang ni. Itulah betul tu. Kita kena kekalkan kerajaan sekarang ni. Tapi itulah Sim. Aku ada muskil sikit lah Sim. Kan kalau kita dapat 20 juta seorang ni, harga barang macam biasa tak naik. Bukan ke patutnya barang-barang semua dah habis? Bukan habis je tau. Kilang dah tak ada production baru dah lepas tu. Kan semua pekerja berhenti. Sibuk belanja sakan sini sana. Kan dapat duit. Roti yang kau pegang tu, yang kau beli tu, sepatutnya bukan RM3 tau. Itulah. Kalau RM3. Oi Hasan. Siapa? Kau jangan nak belagak lah dengan mes kau. Dulu boleh lah. Nampak ni? Ni kalau RM3, berapa company roti tu dapat? Betul tak? Betul. Siapa nak kerja kat kilang kalau semua orang banyak duit? Betul tak? Kecuali dia bagi pekerja dia RM 7 juta sebulan, mungkin ada orang kerja kan. Itu pun roti nak kena jual 15,000 lah sekeping. Betul? Juga macam semalam kan aku pergi gunting rambut RM15. Kalau ikutkan tak adanya dia nak ambil upah RM15 tu. Paling tak pun RM75,000 tau. Termasuk cukur jambang dengan urut kepala. Dia dah ada 20 juta. Takkan dia nak jadikan gunting rambut tu sebagai hobi untuk dapatkan RM15 satu kepala? Lepas semua orang Johor dapat 20 juta ni, patutnya ramailah yang tak bekerja kan. Kilang tutup, dan makan tutup. Yelah. Kan semua orang duduk rumah, goyang kaki, tengok balance account bank. Betul tak? Ni aku tengok semua kerja macam biasa je. Pak Mat. Kan? Macam Pak Mat je tu. Cuba tengok. Pak Mat. Apa pasal kumpul tin lagi Pak Mat? Kumpul tin 20 lagi. juta mana? Dia tak dengar. Kau tak try pergi beli rumah banyak-banyak dekat Melaka ke KL ke? Tak boleh? Jangan harap lah Mat. Semalam aku baru balik dari Melaka tau. Niat nak belikan tanah lah. Tanah-tanah lot untuk family-family aku kan. Kau tak payah belikan lah. Dia orang boleh beli sendiri kan. Masing-masing dah dapat 20 juta. Dia orang kirim. Kirim tanah? Apa nak belikan dia orang? Dia orang boleh beli sendiri kan. Dia orang dapat duit juga. Kirim boleh lah kan. Sekali sampai ke dekat tol kan, polis Melaka tahan aku tau. Dah kenapa pula kena tahan pula? Dia orang tengok IC aku lah kan, 01 Johor. Tu dia orang tak bagi masuk dah. Dia orang kata tunggu PRM Melaka batal baru boleh masuk juga. So time tu mungkin orang Melaka dapat duit. Yelah. Kalau batal lah kan. Kalau orang Johor masuk sekarang ni, habislah barang harga barang dekat Melaka naik semua. Betul tak? Betul. Negeri Sembilan tak try? Sana kan PRN juga. Tak confirm lagi batal ke tak.
Itulah, so kita kena belanja kat Johor je lah sekarang ni. Betul tak? Tempat lain tak boleh. Habis tu kat mana lagi? Kan? Yelah. Tapi aku heran lah, kenapa kita still survive dalam keadaan macam ni? Tak faham aku. Patutnya barang-barang kat Johor ni dah habis dah. Harga barang pun dah melambung-lambung tinggi dah. Betul lah. Roti canai pun mungkin dah 15k dah satu keping. Kan? Motor skuter pun 60 juta dah sebiji. Betul tak? Gaji bulanan pun kena juta-juta lah kalau orang pun nak ambil orang kerja. Betul tak? Kalau tak, ekonomi tak jalan. Dah jadi hyperinflation macam dekat Zimbabwe dengan Venezuela tu. Betul? Kau masih kerja Grab kan? Grab. Nah, aku masih lagi kopi kelapa lagi. Kejap. Maknanya bila semua orang sama-sama banyak duit, kita tak jadi kaya pun sebenarnya, betul tak? Betul tu. Okay. Sekarang ni baru aku sedar kenapa Tuhan jadikan kita ada yang miskin, ada yang kaya. So, kena bersyukur. Kalau Tuhan tak bagi kita jadi kaya pun tak apa, kena bersyukur. Pasal kaya dengan miskin tu adalah tunjang kestabilan dunia ni. Semua yang terjadi kat dunia ni bersebab. Walaupun kucing curi ikan kering nenek kau, itu pun bersebab juga. Itulah, patutnya kita ni kaya sekejap je. Mula-mula dapat 20 juta dia tu. Tapi kenapa macam aman je kan? Tak ada pun orang panik lari sana sini. Ni dah lari daripada logik dah ni kalau dah macam ni. Mat, lantak lah Mat. Yang penting kita happy banyak duit. Kan? Tak ada apa hyperinflation macam kat Zimbabwe sana. Betul tak? Betul. Macam mana pun kita kena berterima kasih dekat YB Zaliha. Zaliha. Kan? Aku rasa macam nak bagi 1 juta dekat YB Zaliha. Tanda terima kasih. Aku rasa macam tu tu. Bagi dia duit tu. Kan? Jom kita lakukan sama-sama. Hidup YB Zaliha! Hidup!